Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ahli Kumpulan 7 akan membentangkan rancangan pengajaran harian dan justifikasi pemilihan bagi setiap aktiviti. Jadi Ahli Kumpulan kami terdiri daripada Inayatul Fariha binti Muhammad B, Nurul Nadira binti Muhammad Juzi, Siti Aisyah Humaira binti Muhammad Noor, Siti Nurul Saadah binti Muhammad Fauzi dan Aziz Syuhada binti Muhammad Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Syuhada binti Muhammad Zamri, nombor matrik P155104, akan membentangkan rancangan pengajaran harian matematik tahun 2 yang bertajuk Masa dan Waktu. Standard kandungan 5.1 waktu dalam jam dan minit. Standard pembelajaran pula ialah 5.1.1 pengenal tanda singkatan minit pada muka jam. Objektif, yang pertama, menyebut 5 ciri jam analog dan jam digital dengan betul. Yang kedua, menyebut gandaan 5 minit pada muka jam dengan betul dan lancar. Yang ketiga, memahami penggunaan gandaan 5 minit pada muka jam dengan baik. Kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat mengenal tanda singkatan minit pada muka jam dengan betul. Yang kedua, murid dapat menggunakan tanda singkatan 5 minit pada muka jam dengan betul. Yang ketiga, murid dapat menjawab dan menyelesaikan kad soalan yang diberikan dengan betul. Fokus, strategi pengajaran, berpusatkan murid, guru dan bahan. Nilai murni, berani, rajin, patuh, kerjasama dan yakin. Elemen merentas kurikulum, nilai murni dan bahasa. Kemahiran berfikir, memahami, mengingat, menilai serta menganalisis. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah laptop, LCD, projektor, aplikasi YouTube, buku teks, jam dinding, jam tangan, model jam, hadiah dan kad soalan. Pengetahuan sedia ada murid pula, murid mengetahui mengenai jenis-jenis jam. Justifikasi yang pertama adalah induksi. Kaedah yang digunakan ialah kaedah yang berpusatkan murid. Guru memaparkan sebuah video dari aplikasi YouTube yang berkaitan dengan tajuk yang akan dipelajari, iaitu video yang menceritakan tentang jam. Kemudian, guru bersoal jawab dengan murid setelah menonton video yang ditayangkan bersama guru. Setelah itu, murid diterangkan isi video yang berkaitan dengan tajuk dari objektif pembelajaran secara ringkas. Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru ialah video dari aplikasi YouTube. Kemudian, guru mengadakan sesi soal jawab bagi mewujudkan interaksi antara murid dan guru. Nilai murni yang didapati ialah memupuk sifat keberanian murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir ialah murid dapat menilai ciri jam melalui tayangan video. Langkah yang pertama, kaedah berpusatkan murid dan bahan. Murid diminta menceritakan tentang jam dengan pengetahuan sedia ada semasa tahun 1. Murid juga dipaparkan sebuah video mengenai jenis-jenis jam. Kemudian, guru memperkenalkan jenis-jenis jam seperti jam digital dan jam analog. Setelah itu, murid bersoal jawab dengan guru tentang video yang telah dipaparkan. Murid juga berbincang ciri-ciri yang ada pada jam digital dan jam analog. Guru menggunakan video dari aplikasi YouTube sebagai bahan bantu mengajar. Kemudian, murid bersoal jawab dengan guru. Hal ini dapat mengadakan interaksi antara guru dan murid serta dapat mewujudkan kemahiran bahasa yang digunakan dan nilai murni yang ditunjukkan oleh murid. Nilai murni yang ditunjukkan oleh murid ialah sifat keberanian dan kerjasama murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir, murid dapat berfikir dan menilai ciri-ciri jam digital dan jam analog melalui tayangan video. Untuk langkah kedua, guru menggunakan strategi berpusatkan murid dan bahan. Murid ditunjukkan model jam, jam dinding dan jam tangan. Setelah itu, guru memperkenalkan serta menjelaskan singkatan minit dan gandaan 5 minit pada muka jam. Kemudian, murid dibimbing mengira singkatan minit menggunakan bahan bantuan mengajar tersebut. Murid diminta mengira serta mengulang berulang kali gandaan 5 minit pada muka jam menggunakan model jam, jam tangan dan jam dinding. Bahan bantu mengajar seperti model jam, jam dinding dan jam tangan digunakan untuk memudahkan murid memahami tajuk pembelajaran serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Nilai murni yang dapat dilahirkan oleh murid ialah sifat keberanian, mengira gandaan 5 minit bersama guru dan patuh arahan guru dengan baik. Aspek bahasa juga ditekankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Kemahiran berfikir ialah murid dapat mengingat dan memahami singkatan minit dan gandaan 5 minit pada muka jam dengan baik. Langkah ketiga pula, menggunakan kaedah berpusatkan murid dan bahan. Masa yang diperuntukkan ialah selama 20 minit. Murid diberikan kad soalan gambar jam dinding dengan jarum jam dan minit di posisi yang berbeza. Kemudian, murid diminta menulis jam dan minit yang terdapat pada gambar jam tersebut. Setelah itu, murid berbincang jawapan bersama rakan-rakan yang lain. Setiap wakil kumpulan diminta menghantar dan menerangkan jawapan di hadapan kelas. Kumpulan yang mendapat jawapan yang betul akan diberikan ganjaran oleh guru. Bahan bantuan mengajar menggunakan bahan mawjud seperti kad soalan. Nilai murni yang diterapkan ialah sifat keberanian, bekerjasama, rajin dan patuh seseorang murid dalam melaksanakan aktiviti bersama guru dan rakan. Aspek bahasa juga ditekankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku seperti interaksi bersama guru dan rakan. Kemahiran berfikir, murid dapat memahami, menilai dan menganalisis penggunaan gandaan 5 minit dan singkatan minit pada muka jam. Penutup, murid diminta menyebut semula isi pembelajaran yang dipelajari hari ini dengan betul. Kemudian, guru membuat rumusan akhir isi pembelajaran mengenai singkatan minit dan gandaan 5 minit bersama murid. Nilai murni seperti yakin dan patuh yang ditunjukkan oleh murid dapat diterapkan. Akhir sekali, guru memberikan pujian kepada murid atas kefahaman dan tindak balas yang diberikan semasa proses pembelajaran berlaku.
Dan seterusnya, saya Siti Nur Saadah binti Muhammad Fauzi, nombor matrik B156684 akan menerangkan rancangan pengajaran harian bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 3. Bagi subjek ini, saya telah memilih topik pertama iaitu bidang Al-Quran, pelajaran 4 bahasa idarah yang dimanfaatkan. Bagi standard kandungan 1.20, menilai hukuman yang dipelajari dan mengamalkannya dalam bahasa Al-Quran secara beradab dan beristiqamah. Bagi standard pembelajaran 1.20.1, menjelaskan maksud dan cara bacaan hukum tajwid berikut beserta contoh, iaitu hukum tajwid bagi mad asli, mad alif sukun, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lin, mad iwad dan mad badal. 1.20.2, menentukan dan membaca ayat Al-Quran yang mengandungi hukum tajwid di atas. 1.20.3, mengamalkan hukum tajwid di atas dalam bahasa Al-Quran secara beradab dan beristiqamah. Objektif pembelajaran bagi topik ini ialah yang pertama, menjelaskan maksud bagi setiap hukumat dengan baik dan cara bacaan bagi setiap hukumat dengan betul. Nombor 2, menentukan hukumat bagi setiap soalan potongan ayat Al-Quran yang diberi oleh guru dan membacanya dengan tajwid yang betul. Dan nombor 3, mengamalkan hukum tajwid yang telah dipelajari ketika membaca Al-Quran dengan lancar. Bagi kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat menjelaskan maksud bagi setiap jenis hukumat dan cara bacaan bagi setiap jenis hukumat dengan betul berdasarkan penerangan guru menggunakan slide dan nyanyian lagu melalui tayangan video yang dipaparkan oleh guru. Yang kedua, murid dapat menentukan hukumat bagi setiap soalan potongan ayat Al-Quran yang diberi oleh guru dan membacanya dengan tajwid yang betul melalui aktiviti kad soalan. Yang ketiga, murid dapat mengamalkan hukum tajwid yang telah dipelajari ketika membaca Al-Quran dengan lancar melalui aktiviti latihan berkumpulan dan bacaan Al-Quran. Bagi seindaksi, guru telah menayangkan tayangan video nyanyian berkaitan dengan jenis hukum mat dan huruf-hurufnya dan guru telah meminta murid untuk bernyanyi bersama-sama dan membuat sesi soal jawab dengan murid selepas menyanyi. Bagi seindaksi, strategi pengajaran adalah berpusatkan bahan dan bahan bantu mengajar adalah menggunakan video daripada aplikasi YouTube. Yang murni ialah memupuk semangat kerjasama antara murid untuk menyanyi bersama. IMK bagi seindaksi ini ialah sains dan teknologi dan kemahiran berfikir adalah murid dapat mengaplikasikan nyanyian lagu tersebut bagi memahami dan mengingati hukum mat. Justifikasi pemilihan aktiviti bagi seindaksi selama 5 minit. Saya telah memilih aktiviti nyanyian berdasarkan tayangan video daripada YouTube mengenai topik yang akan dipelajari pada hari tersebut iaitu jenis hukum mat dan huruf-hurufnya. Saya memilih aktiviti nyanyian adalah untuk menarik minat perhatian murid dalam kelas tentang tajuk yang akan dipelajari pada hari tersebut. Kerana aktiviti nyanyian dapat mewujudkan suasana positif dan interaktif dalam kelas dan mewujudkan suasana kelas yang ceria dan positif dalam kalangan murid. Memandangkan saya dapati terdapat beberapa murid yang kurang bermotivasi untuk belajar. Aktiviti nyanyian juga boleh menjadi alat pembelajaran yang efektif untuk menerangkan konsep-konsep dalam subjek tertentu dengan cara yang lebih menyeronokkan dan informasi yang disampaikan lebih mudah difahami. Bagi langkah 1 penggunaan slide, saya telah memaparkan slide di hadapan kelas yang menerangkan setiap satu jenis hukumat beserta hurufnya secara lebih mendalam dan terperinci. Dan saya telah memberikan beberapa contoh ayat Al-Quran bagi setiap jenis hukumat bagi memberikan gambaran yang lebih jelas kepada murid. Justifikasi pemilihan aktiviti bagi langkah 1 selama 20 minit, saya telah memilih kaedah penggunaan slide bagi menerangkan kepada murid tentang topik pelajaran pada hari tersebut secara lebih mendalam dan terperinci. Kerana slide yang menarik dengan penggunaan warna dan animasi yang sesuai dapat meningkatkan minat dan motivasi murid. Penggunaan slide juga menyokong pelbagai gaya pembelajaran memandangkan murid-murid dalam kelas saya terdiri daripada pelbagai tahap pengetahuan dan kemahiran berbeza. Penggunaan slide juga menyokong gaya pembelajaran yang berbeza seperti pembelajaran visual, auditori dan kinestetik. Dan slide memudahkan murid untuk fokus kepada kata kunci atau poin utama satu subjek. Bagi langkah 2, saya telah memilih penggunaan kad soalan di mana saya telah menyediakan 10 kad soalan di dalam sebuah kotak dan pelajar dipilih secara rawak untuk mencabut kad soalan dalam kelas. Pelajar yang terpilih perlu membaca soalan yang tertera pada kad soalan dan menjawabnya dalam masa yang diberikan. Justifikasi pemilihan aktiviti bagi langkah 2 iaitu selama 15 minit, saya telah memilih penggunaan kad soalan untuk meningkatkan pelibatan murid secara aktif dan meningkatkan interaksi murid di dalam kelas. Aktiviti berasaskan kad soalan dapat membina keyakinan murid untuk menjawab soalan di hadapan kelas dan mengurangkan rasa malu serta memberi peluang kepada murid yang mungkin kurang berkeyakinan untuk bersuara. Penggunaan kad soalan juga akan menjadikan pembelajaran lebih dinamik dan menyeronokkan kerana dapat memecahkan kebosanan dalam pembelajaran tradisional. Selain itu, penggunaan kad soalan juga dapat menambah elemen permainan atau cabaran dalam kelas yang boleh meningkatkan motivasi murid. Dan langkah 3 adalah latihan pengukuhan di mana murid dibahagikan kepada kumpulan kecil iaitu 3 orang bagi setiap kumpulan. Setiap kumpulan diberikan satu set soalan yang berbeza dan murid perlu menyelesaikan soalan tersebut bersama ahli kumpulan yang lain. Justifikasi pemilihan aktiviti bagi langkah 3 selama 15 minit iaitu latihan pengukuhan. Saya telah memberikan latihan pengukuhan kepada murid hingga kumpulan yang kecil untuk menggalakkan kerjasama antara murid. Murid perlu berbincang dan bekerjasama untuk mencari jawapan sekaligus dapat meningkatkan semangat kerja berpasukan dan kemahiran sosial antara murid. Aktiviti berkumpulan juga dapat mempercepatkan proses pemahaman murid apabila mereka saling membantu antara satu sama lain bagi mencari jawapan sekaligus membolehkan murid belajar daripada rakan-rakan mereka yang mungkin mempunyai pemahaman yang lebih mendalam atau cara berfikir yang berbeza. Aktiviti berkumpulan juga dapat mengasah kemahiran insaniah murid iaitu kemahiran komunikasi di mana melalui aktiviti ini mampu melatih murid untuk menyampaikan idea mereka dengan lebih jelas. Kemahiran penyelesaian masalah murid-murid juga akan diasah untuk berfikir secara kritis, menganalisis maklumat dan membuat keputusan bersama. Dan sebagai penutup, saya telah memilih 2 orang wakil murid untuk tampil ke hadapan kelas dan membuat rumusan dan saya juga telah membuat sesi soal jawab bersama pelajar yang lain sebelum mengakhiri kelas. Justifikasi pemilihan aktiviti bagi penutup, selama 5 minit, saya telah memilih 2 orang pelajar untuk membuat rumusan di hadapan kelas sebagai penutup. Di mana aktiviti rumusan pembelajaran akan membantu guru untuk menilai pemahaman murid sejauh mana murid memahami topik yang telah diajarkan. Selain itu, rumusan pembelajaran juga akan membantu murid untuk mengingati dan mengukuhkan pemahaman mereka tentang perkara-perkara penting yang telah diajar di dalam kelas. Jadi, itu sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Muhammad Juzi akan membentangkan rancangan pengajian harian RPH bagi mata pelajaran matematik tahun 6 dengan tajuk 7.2 Nisbah. Untuk set induksi, jadi aktiviti yang menggunakan objek konkret dan interaksi fizikal akan bantu mereka untuk lebih fokus dan faham konsep nisbah dengan lebih baik, terutamanya bagi murid yang ada gaya pembelajaran kinestetik dan visual.
Selepas itu, saya bertanya soalan terbuka. Jadi, dengan itu murid akan didorong untuk berfikir secara spontan sekaligus mengaktifkan pengetahuan sedia ada dan meningkatkan penglibatan dalam pembelajaran. Jadi, di sini nilai keberanian untuk keluar ke hadapan dan juga daya usaha untuk memahami sesuatu konsep juga diterapkan. Dan elemen yang merentasi kurikulum adalah sains, iaitu konsep perbandingan yang selalu digunakan di dalam eksperimen. Aktiviti seterusnya adalah secara berkumpulan. Jadi, setiap kumpulan akan diberikan kad gambar dengan objek berwarna ataupun bentuk yang berbeza. Jadi setiap kumpulan perlu menulis nisbah dan juga menentukan nisbah setara bagi setiap kad. Aktiviti ini sangat membantu murid untuk visualisasikan nisbah dengan lebih baik melalui bahan konkret. Yang pertama. Yang kedua, berlakunya interaksi rakan sebaya dalam kumpulan sekaligus membantu murid yang lemah memahami konsep nisbah dengan lebih baik. Kerana murid boleh belajar dengan rakan secara spontan. Jika mereka sudah berjaya memahami konsep, motivasi untuk belajar akan meningkat dan wujudnya sifat ingin tahu dan belajar dengan lebih mendalam tentang konsep nisbah. Dalam aktiviti ini adalah bekerjasama, bertanggungjawab dan juga merangsang pemikiran kritis dan motivasi intrinsik pelajar untuk menyelesaikan tugasan. Aktiviti ini juga ada elemen merentasi kurikulum iaitu sains dengan membuat konsep perbandingan yang selalunya berlaku di dalam eksperimen seperti kita membandingkan nisbah larutan. Langkah seterusnya adalah di mana murid akan menyelesaikan masalah situasi dalam kehidupan seharian yang berkaitan dengan nisbah. Kebanyakannya murid luar bandar menganggap matematik sebagai subjek yang agak sukar. Jadi dengan memberikan situasi kehidupan sebenar, dengan memasukkan elemen merentasi kurikulum, perniagaan dan keusahawanan, murid akan lihat sendiri bagaimana nisbah digunakan dalam kehidupan seharian. Apabila melibatkan pengalaman sebenar, meningkatkan motivasi mereka dan sikap ingin tahu untuk mempelajari konsep nisbah. Nilai seperti daya usaha, kerjasama dan tanggungjawab diterapkan apabila murid bekerjasama menyelesaikan masalah situasi harian. Untuk refleksi, guru merumuskan konsep utama dengan cara bertanyakan soalan dan juga murid dipilih secara rawak daripada kelas untuk berikan dua perkara yang telah dipelajari. Jadi dalam kelas yang ramai, ada murid yang lemah ataupun kurang yakin bertanya. Jadi sesi soal jawab ini memberi peluang kepada mereka untuk kukuhkan pemahaman dan juga menerapkan nilai berani, jujur untuk berkongsi pendapat ataupun berkongsi soalan. Kesimpulannya, RPH ini dirancang berdasarkan keperluan murid untuk memahami nisbah melalui pendekatan interaktif dan juga aplikasi dunia sebenar dalam berkumpulan dan juga penerangan guru dalam kelas. Sekian, terima kasih. Saya Siti Aisyah Humaira binti Muhammad Nur, nombor matrik P155972, akan membentangkan rancangan pengajaran harian subjek pendidikan Islam tahun 4 yang bertemakan jiran sepakat membawa berkat. Pada set induksi, saya memilih aktiviti menonton video pendek kerana ianya bersesuaian dengan cabaran jumlah kelas yang besar iaitu seramai 32 orang dan cabaran sekolah yang berada di luar bandar. Pendekatan secara teknologi lebih menarik minat para pelajar terutamanya di masa-masa pertama pembelajaran kerana saya percaya kebanyakan dari pelajar di dalam kelas saya merupakan pelajar yang bersifat visual dan auditori. Di samping yang menarik minat para pelajar, mereka juga akan lebih belajar untuk fokus dan menerima sesuatu maklumat. Selain daripada itu, saya dapat mencukil idea-idea daripada murid dengan bertanyakan pendapat awal mereka apakah kaitan video dengan tajuk yang akan mereka pelajari pada hari tersebut. Yang pertama, saya memilih untuk menggunakan flashcard bergambar untuk memahami definisi kerana ianya akan lebih mudah untuk para pelajar ingat dalam jangka masa yang panjang. Ini kerana otak manusia itu lebih mudah mengingat gambar berbanding teks sahaja. Selain daripada itu, saya meminta pelajar sendiri untuk membacakan dalil nakli serta terjemahannya kerana saya ingin pelajar tersebut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini sangat membantu mereka untuk lebih memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam dan memberi ruang kepada mereka untuk memikirkan maksud dalil tersebut, terutamanya pelajar yang lemah di dalam kelas. Langkah kedua, saya memilih strategi secara aktiviti perkumpulan. Elemen merentasi kurikulum, saya memilih untuk mengembangkan kreativiti pelajar saya dengan melakukan aktiviti peta iting. Ini kerana dapat membantu pelajar menyusun dan menganalisis maklumat dengan cara yang lebih struktur. Di samping itu, aktiviti ini akan memerlukan pelajar untuk bersikap saling bekerjasama, menghormati dan bertolak ansur sesama mereka. Tambahan itu, pada akhir sesi aktiviti berkumpulan ini, saya meminta murid untuk melihat
peminta tersebut mengikut kumpulan dan bertanya soalan kepada rakan sekiranya terdapat perkara yang tidak mereka fahami. Ini adalah bertujuan untuk memupuk sikap berani pelajar untuk bertanya dan menjawab persoalan daripada orang lain. Pada langkah ketiga, elemen mentasi kurikulum, saya memilih teknologi maklumat iaitu aplikasi Quizizz sebagai latihan pengukuhan. Saya memilih aktiviti Quizizz sebagai aktiviti latihan pengukuhan kerana ianya lebih mudah dan santai dilakukan bersama pelajar. Saya membuat soalan di aplikasi Quizizz mengikut tingkatan kefahaman berbeza mengikut keperluan pelajar-pelajar saya. Selain daripada itu, penggunaan Quizizz ini menyediakan kemudahan jawapan yang cepat kepada para pelajar. Mereka akan terus mengetahui sama ada jawapan yang mereka isikan itu betul atau salah. Ini membantu mereka untuk belajar daripada kesilapan mereka dengan lebih cepat dan memperbaiki kefahaman mereka secara langsung. Sesi penutup, saya membuat sedikit rumusan ringkas mengenai topik pembelajaran serta sesi soal jawab bersama pelajar. Saya percaya pembelajaran secara dua hala iaitu guru dan pelajar akan menjadikan sesi pembelajaran lebih berjaya dan mudah difahami oleh pelajar. Saya Inayatul Faria binti Muhammad B akan membentangkan justifikasi RPH berkenaan tajuk struktur membran plasma, tema pergerakan bahan melalui membran plasma. Murid ke makmal komputer untuk mempunyai persekitaran pembelajaran yang berbeza dan bagi menaikkan motivasi murid. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkenaan dengan 3D model Mozart benda alih yang telah disediakan oleh guru. Nilai yang terdapat adalah minat dan sifat ingin tahu, pembelajaran inquiry, kemahiran memerhati menjana idea. Guru memerlukan pembelajaran dengan menayangkan video pengenalan berkenaan membran plasma berdasarkan model Mozart bendalir yang terdapat komponen-komponen dan fungsi komponen-komponen tersebut berdasarkan model Mozart bendalir. Guru kemudian menerangkan semula informasi yang terdapat dalam video tersebut dan meminta pelajar menyatakan komponen-komponen yang terdapat dan juga menyatakan perbezaan yang jelas antara protein liang dan protein pembawa. EMK adalah bahasa, sains dan teknologi. Nilai yang terdapat pula menghormati guru, kearahan guru, minat dan ingin tahu, kemahiran berfikir, memerhati, mengumpul, menjana idea. 2. Murid dibentuk dalam beberapa kumpulan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran dan kefahaman. Semua ahli kumpulan bertanggungjawab menyiapkan tugasan bersama-sama. Penggunaan laptop dan buku teks dapat meneruskan lagi pengetahuan murid dan menggalakkan pembelajaran kooperatif. Setiap kumpulan harus menyiapkan tugasan yang diberikan dalam masa yang ditentukan oleh guru. Setiap kumpulan harus menghantar wakil bagi membentangkan hasil kerja mereka dan setelah selesai, ganjaran diberikan kepada setiap kumpulan atas usaha kerjasama dan menaikkan motivasi mereka. EMK yang terdapat adalah bahasa, sains dan teknologi, nilai, yakin, minat dan sifat ingin tahu, kerjasama, kreatif, kearahan guru, menghormati guru, patuh arahan guru, patuh arahan ketua. Strategi pembelajaran inquiry, kooperatif, mastery, kemahiran berfikir, menganalisis, menjana idea, membanding beza. 3. Guru memberikan lembaran kuis agar dapat menilai sama ada objektif dicapai dan supaya murid mengetahui apa yang tidak difahaminya. Ganjaran diberikan kepada mereka yang dapat menjawab dengan tepat untuk setiap soalan sebagai pemakin semangat. Nilai, yakin, jujur dan tepat. Strategi pembelajaran mastery, kemahiran berfikir, menganalisis, membanding beza, menjana. Guru menyoal murid berkenaan dengan tajuk yang dipelajari hari ini, kemudian merumuskan dapatan pembelajaran dengan menayangkan nota ringkas menggunakan slide di PowerPoint. Kemudian, guru mengadakan soal sesi jawab.